3 filem P. Ramlee yang paling popular. Nombor 3, tengok berkali-kali pun tak bosan. Pertama, Ibu Mertuaku. Filem ini menggabungkan elemen drama, romantik dan tragis dengan sangat berkesan. Lakonan P. Ramlee sebagai Kasim Selamat yang sanggup mencukil matanya sendiri adalah babak yang paling diingati dalam sejarah perfilman Melayu. Kedua, Madu 3. Madu 3 adalah satu filem komedi yang mengisahkan seorang lelaki dilakukan sendiri oleh P. Ramlee yang secara rahsia telah berkahwin 3 walaupun cuba menguruskan 3 isterinya secara serentak tanpa pengetahuan mereka, tapi akhirnya kantoi juga. Yang suka filem P. Ramlee, sila hadirkan diri dan bagi tahu filem kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, Bujang Lapuk. Filem Bujang Lapuk dan siri-siri seterusnya seperti Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk dan Alibaba Bujang Lapuk sangat popular. Gandingan watak Ramlee, Aziz dan Sudin cukup lucu dan menyentuh hati. Dengan dialog mereka yang bersahaja dan spontan sentiasa menjadi sebutan sehingga hari ini. Malah dalam filem ini turut diselitkan juga kritikan sosial secara ringan. Engkau tu mana ada bahasa, panggil orang oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Dan kau, Din. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun.